Hello gang, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Psycho Gaming. So gang, untuk video kali ni aku akan kembali bawa kapal terbang di game Real Flight Simulator. Setelah banyak hari dah aku cuti daripada bawa flight ni. So hari ni aku telah comeback untuk on duty untuk menjadi seorang pilot yang tidak berdaftar. So sempena dengan flight flight kali ni, flight lepas raya ni. So kali ni aku akan terbang ke Almaty, Kazakhstan. So kali ni kita akan terbang ke Kazakhstan dari Kuala Lumpur International Airport 2. So masa perjalanan akan mengambil masa dalam kira-kira 6 jam 21 minit kalau tak ada apa-apa delay. Dan seperti kau lihat ni, aku akan menggunakan pesawat AirAsia Airbus 330. Untuk pengetahuan korang dalam real life pun, airline dari Malaysia yang pergi Kazakhstan, AirAsia satu je yang pergi. Batik Air dengan Malaysia Airlines tak pergi ke Kazakhstan. So disebabkan itulah aku akan bawa AirAsia. Sebenarnya aku nak bawa Malindo tapi macam tak realistik sangat sebab Batik Air tak pergi kan ke Almaty. So aku guna AirAsia lah. So sekarang ni kita akan isi penumpang ke dalam pesawat, isi kargo apa semua lah. 6 jam So cuaca di Kuala Lumpur ni baik. Dan saya harap cuaca di Almaty sana baik jugalah. Sebab untuk pengetahuan korang lah, kawasan ni agak ada bukit-bukit tinggi. So ni ada kawasan bukit, ni juga ada kawasan bukit. So aku harap cuaca di sana elok lah. Dan kita akan lalu terbang di atas pergunungan Himalaya geng. Betul lah kan, pergunungan Himalaya kan, kawasan ni kan. Aku rasa dah betul lah. Ada kawasan ni kat sini ada gunung Everest apa semua. Kita akan lalu di atas gunung-gunung salji. Aku rasa dah betul pergunungan Himalaya. So sementara penumpang ni tengah naik, kargo tengah isi. So macam biasalah aku akan buat pemeriksaan sebelum take off. Takut ada apa-apa masalah, aku nak bagi tahu kepada engineer untuk baikilah. Tapi aku rasa condition pesawat ni baik dah semua. Semua dalam keadaan baik. Okey. Sayap, tayar apa semua, angin cukup. Tayar pun tak ada apa-apa. Flap semua function tadi aku dah periksa. So ni lah. Tapi ni lah kan, satu-satunya pesawat AirAsia yang ni yang albino. Maksudnya putih, tak ada warna merah langsung. Warna merah pun ada kat logo dengan tulisan tu. Aku rasa ni lah satu-satunya kan. Kau ada lagi nombor plate kat dalam game ni, kat dalam left aku rasa sama je. Yang ini adalah 9M XBG pun dah. So kita cek sebelah kiri ni pula, semua dalam keadaan baik. Tayar apa semua function. Okay. Mula ni, so dah boleh disconnected semua. Aku akan panggil login untuk push back lah. Engine 1 on. Perdana kita ni, aku akan ditemani oleh co-pilot aku, iaitu macam biasa Puan Sarah. So
Nak dengar aku buat announcement tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Aku announcement Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke penerbangan AK2007. AK2007. AK kali Asia ni saya bukan AK kan? Salah. Okey, semula. Tik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke penerbangan AirAsia flight 777 menuju ke Almaty. Selepas ini kita akan berlepas dari runway 14 dan kita akan mendaki ke ketinggian 36,000 kaki menuju ke Almaty, Kazakhstan. Saya pilot anda, Saiko, dan co-pilot anda, Puan Sarah, bersama cabin crew ingin mengucapkan selamat datang ke penerbangan kami. Dan kami berharap tuan-tuan dan puan-puan menikmati penerbangan kita kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan perlu memasangkan tali penggal keledar sehingga pasangkan tali keledar dipandangkan di atas udara. Tanda isyarat pasangkan tali keledar akan dinyalakan semula ketika terjadinya turbulence atau apa-apa situasi kecemasan berlaku. Sekiranya corong oksigen, sila pakai, kalau tak anda akan mati. Terima kasih. Ya, betul lah, jadi tak geng? Jadi tak aku buat ni? Okey tak aku buat announcement tadi? Okey tak? Mesti okey kan? Alright, sekarang kita akan menuju ke run 28 Jupiter 23 QNH 1011. So guys, sebelum kita take off ni, aku nak cakap korang jangan lupa like, komen dan subscribe channel Saiko Gaming. Dan korang jangan lupa juga share ke kawan-kawan korang tentang cerita ini. Dan aku nak minta maaf awal-awal kalau video ni ada banyak kekurangan ke apa ke, video ni tak best ke, minta maaf. Sebab aku walaupun dah lama buat YouTube, tapi aku still lagi belajar. So ya, dan aku harap korang enjoy lah flight ke Almaty ni. Minta dah tak ada crash ke apa-apa, sebab ni first time. Ni betul-betul first time ni. Ni okey. Nak tengok takut ada pesawat yang landing ke apa, sebab ATC ni off. Tak ada. So sekarang kita akan masuk. Aku akan masuk ke runway 15 untuk take off. Bismillahirrahmanirrahim. Ready for take off. Syahdu boleh dengar suara enjin terbang ni. knots. 80 knots. V1. V1.
Rotate. Rotate. Positive rate. Gear up. Gear up. Sekarang kita akan menuju ke ketinggian 36,000 kaki dan kita akan terbang selama 6 jam 21 minit kalau mengikut jadual lah. Dan aku tak ingat nak tutup lampu ni. Ya Allah, terlupa tu. Aku terlupa nak tutup lampu. Leka sangat. Dah lama tak bawa kan sampai lupa. So, kita akan terbang selama 6 jam 21 minit dan aku harap korang akan enjoy lah first flight kita ke Almaty, Kazakhstan ni. So ya, sekarang ni kita akan terbang. Ya, memang kita terbang. Okey geng, kembali lagi bersama Kapten anda, Kapten Psycho. Ya, so sekarang ni kita telah pun berada di ketinggian 36,000 kaki. Dan kalau mesti pilih kan, asal ada meter aku ni cakap 19,000 kaki. So berdasarkan pemahaman aku pun tak tahu mana, tak tahu sudah betul kot altitude yang 19,000 ni. Sebabnya kita telah berada di kawasan yang banjaran Himalaya ataupun gunung Himalaya, dekat kawasan gunung-gunung yang ada banyak bukit-bukit dan gunung-gunung tinggi. So kalau berdasarkan sea level, ni kau tengok ni. Ni kau tengok ni, ada bukit-bukit tinggi kan ke bawah ni. Tapi akhirnya ada salji tau, sebab sini putih. Akhirnya ada salji rupanya, tak ada mana pun. Ada lah serta-serta tadi salji. Dan kita dah selama 4 jam 32 minit. Tapi kan dari tadi berkabus tu.
Awan tebal tu kawasan ni. Ni baru aku nampak lain bawah ni. Tadi aku tak nampak tu. So ya, aku ingat boleh lah nampak banyak apa, salji ke apa. Tapi tak nampak lagi. So berbaki 2 jam lebih lagi kita nak sampai di Almaty, Kazakhstan. So ya, tak lama lagi geng. Kalau nampak full buka bawah ni, cantik juga aku rasa ni view bawah ni. Tapi itulah tak nampak. Sayang. Tak apalah. Dan aku ada ubah sikit dia punya hat ni. Aku dah ubah sikit. Tadi dia straight terus, tapi ni aku buat belok sikit lah, mudah aku untuk approach. So kereta telah pun design aku dah cakap tadi kan, tak apalah. So dah ya geng, dah nak sampai di Almaty dah ni. Sekarang ni 6 jam 2 minit. Aku tak tahu mungkin kita akan delay sebab masa standard 6 jam 21 minit. Tapi aku tak tahu lah. So setakat ni alhamdulillah cuaca masih elok tu. Korang tengok tu. Korang tengok tu. Korang tengok tu geng, ada bukit-bukit tu. Tapi tu lah, hari ni berawan pula Aku tak boleh nampak secara full view dia. Aku tak boleh nampak full view. Aduh yai. Spoilers. Kau ni
Wih, memang fly kat atas bukit tu. Airport ni kat mana airport ni? Okay, so airport dia macam ni. So kita akan landing, kita akan masuk. Aku tengok dekat flight radar kita akan masuk ke sini, kat tengah ni ataupun ujung. Lepas tu kita masuk, kita akan masuk sini balik. Lepas tu kita keluar kat sini. Kalau aku tengok kat apa, kat flight radar macam tu Asia buat. So mungkin aku ikut macam tu kot. Cantik baik. Hijau-hijau. Ni kalau kat apa, Microsoft Flight Simulator lagi cantik. Memang kawasan pegunungan tu sini. Aku lalu sini sebab sini kawasan bukit tak tinggi sangat. Kalau sini tinggi tu, susah aku nak fly. Flat full. Gear down. Gear down. Okey, aku dah boleh tengok airport kat depan tu dah. Kuasa aku akan menggunakan feature ni lah kot. Oh ini, kalau aku guna ni okey tak? Angin 30 knots. Okey. 200. Laju. Break parking terus lah. Weh, belok lah. 100, 70, 50, 40, 30, 20. Retard. 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 Okey dia tu. Alright guys, kita telah selamat mendarat di lapangan terbang soal mati kot nama dia. Aku pun tak tahu. So ya, setelah 6 jam 13 minit kita sampai awal daripada dijadualkan. Yang aku cakap tadi sebelum take off di KLIA 2 tadi, aku cakap 6 jam 21 minit. Tapi kita sampai tepat 6 jam 13 minit. Alhamdulillah, so far so good. Alhamdulillah cuaca baik. Dan ni tadi pun okey lah. Taklah smooth tapi okey lah. So aku sekarang ni akan buat, oh shit, sekarang ni aku akan macam mana sekarang ni? Aku tak tahu ni. Aku sepatutnya kat sini tau, tapi aku tertekan brake parking. So aku kena buat U-turn lah kot. Aku buat U-turn lalu runway ni lah kot. Aku tertekan brake parking.
Sebab aku risau takut apa, terlajak. Tapi itulah macam panjang lagi ya. So macam ni lah rupa airport di Almaty ya. Ni adalah very first time aku mendarat kat sini. Aku rasa aku nak terbang ke tempat yang aku tak pernah terbang lagi, aku rasa. Yes. Aku rasa aku nak terbang ke mana lah. Aku rasa aku dah tahu dah aku nak terbang ke mana sejak lagi. Apa flight seterusnya aku dah tahu, aku rasa. Nak fly ke mana. Tapi betul lah ni jalan dia. Oh, gate aku sebelah situ, bai. Aku pening. Macam mana lah. Pisang. Pisang, aku tersalah gate tu. Belah sini boleh lah. So macam mana lah. Tak, kalau tersalah, kau tersalah gate macam mana lah. Aduh aku ingat dia dah tak ada tulis kat bawah ni. Mana aku nak cam. Aduh padan lah aku dah ni. Rupanya situ. Aduh aku dah pelik lah. Malu tu. Ni baru gate aku. Aduh boleh pula aku tersalah gate lah.
Okey. Ya malunya aku. Dah salah gate parking. Aduh. Dah lah aku parking pun macam kalau aku masuk daripada situ tak apa juga ni. Pisah. Belok je aku parking. Belok. Ni aduh kena marah dengan bos lah ni. So geng, ya itulah geng, itu saja untuk video kita kali ni. So korang jangan lupa like, comment dan subscribe channel Psycho Gaming. Dan korang jangan lupa juga share ke kawan-kawan korang tentang channel ni. Terima kasih sebab selalu support aku daripada dulu hingga sekarang. Dan aku dah minta maaf lah kalau apa-apa yang kurang. Dan aku tak sangka pula aku boleh tersalah parking. Aku ingatkan parking tu rupanya parking ni aku pun jam bro. Dia tak tulis tu. Aku tu selalu ada airport kan, dia tulis kan kat situ dekat lantai ni tu tulis. Aduh hai. So ya kau tunggu je flight kita seterusnya. So ya, see you in the video. Thanks for watching. Aku Psycho. Bye. Assalamualaikum.